Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي أمرين. اليوم سأقدم لكم حكمة مشهورة تقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. Maksudnya apa? Maksudnya adalah masa tu ibarat pedang. Jika kita tak gunakan masa itu dengan baik, maka masa itu akan memotong atau merugikan kita. Maksud peribahasa ni adalah hazil hikmah ta'allamna anna al-waqta syai'un saminun jiddan fal waqtu la ya'udu abadan iza daya'na al-waqtu fil kasli aw lahwi fasawfu tahsiru al-farsu wan najah. Peribahasa ni mengingatkan kita bahawa masa ni sentiasa akan bergerak ke hadapan. Kita tak boleh nak beli masa walaupun kita ni banyak duit, betul? Sebab tu setiap saat kita perlu manfaatkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tayyib, ala sabilil misal, at-talib allazi yuzakiru kullu yawmin sanajah sayanjihu fil imtihan. Amma at-talib allazi yuajjilu ad-dirasah daiman faqat yandimu fin nihayah. Sebagai contohnya, seorang pelajar ni yang belajar sikit demi sikit setiap hari, dia lebih bersedia menghadapi peperiksaan. Tapi kalau pelajar tu suka bertangguh, jadi dia akan berasa tertekan apabila peperiksaan ni dah hampir. Jadi begitulah dalam kehidupan seharian kita ni. Kalau kita ni jaga masa dengan baik, maka kita akan jadi orang yang lebih berjaya dan mencapai cita-cita kita. Pengajaran yang kita dapat daripada peribahasa ni adalah lizalik yajibu alaina an nuhafizu ala waqtina lianna qala nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Maksudnya dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan masa lapang. Hadis ni menunjukkan kita bahawa masa ni sangat penting dan masa ni adalah satu nikmat yang sangat berharga. Jadi janganlah kita tunggu sehingga kita terlambat untuk menghargainya. Wa fil hitam linatazakkaru daiman hazil hikmah al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Jadi gunakanlah masa itu dengan baik. Gunakan masa untuk belajar, beribadah dan membantu orang lain. Kerana setiap saat yang berlalu itu dia tidak akan kembali. Aktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni maikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.